Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji pada hari ke-9 Zulhijjah, baginda berwukuf di persekitaran kaki bukit Jabal Rahmah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Dalam aktiviti wukuf yang bermula daripada zuhur sehinggalah tenggelam matahari, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah detik terbaik untuk berdoa. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaum Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku sebut bersama dengan para anbiya menyebut ketika hari Arafah ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Justru apabila kita bertandang ke bumi Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf khususnya, maka pengisian yang patut diisi pada hari itu ialah dengan memperbanyakkan doa, meminta ampun dan juga bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berwukuf, baginda berdoa dengan menadah tangan, sehingga akan datang seorang sahabat memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil minuman dan Nabi tidak menurunkan sebelah lagi tangan, dengan keadaan terus menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari Arafah ialah hari untuk kita bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keampunan kepada mereka-mereka yang menadah tangan bermohonkan keampunan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, apabila kita bertamu menjadi tetamu agungnya, maka perbanyakkanlah doa khususnya pada hari Arafah, kerana itulah detik yang paling baik untuk kita menunjukkan perhambaan dan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Langit Arafah itu terbuka untuk kita terus menadah berdoa dan terus berdoa. Suha Group Travel and Tours menyantuni dengan hati.